tisu, minta maaf, dia bukan lucah ni, kita nak ajak. Kita ambil tisu, habis kita dah kencing, kita dah berdehem. Nabi minta, sunnah Nabi, kita berdehem. Istibra' dia panggil, istibra', lelaki dan perempuan. Kemudian saya ambil tisu letak di kepala tu. Kita pun letak. Kali tisu letak, kali tisu. Kemudian saya tunggu beberapa saat. Tunggu 5 saat, tak lama. Saya cuba berdehem lagi. Sebab kali ni tak guna air. Saya ambil tisu baru, saya letak. Bila saya ambil tisu baru, saya letak, tadi dah berdehem 3 kali, ada air. Sikit. Dia bukan air percik, tak ada, sebab kita tak ada air di situ. Bukan percik-percik mana-mana, tisu tu tisu baru. Sekali lagi saya mengucap panjang dalam hati, saya kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila dah nampak kali keempat tu, nampak lagi, saya berhenti 5-6 saat, saya ambil tisu baru, saya letak, saya angkat, ada sikit. Saya buat kali ke-5, kali ke-6, kali ke-7 saya ambil, baru saya letak dan tak ada. Baru betul-betul kering. Maksudnya berapa ramai di kalangan kita yang bila buang air kecil, tak berdehem apa pun, terus mangkit, dia basuh sekali je, terus bangun, pergi. Ini yang Nabi sebut, ramai yang tak jaga kebersihan bila buang air kecil dan air besar. Rupanya ada saki-baki. Sampai kita tekan dalam macam tu, tengok, tak ada. Okey, bersih waktu tu. Baru cuci, baru mangkit, baru bangun.